Pengalaman sebenar selepas pakai tayar murah. Bagaimana pengalaman saya? Ikuti videonya. Sejujurnya sebelum beli tayar murah ni, saya sendiri ragu-ragu sebab apa jenama ni bukanlah yang paling glamour di Malaysia. Tapi lepas pakai beberapa bulan, saya boleh katakanlah tayar ni memang lebih bagus daripada yang saya jangka. Sebab walaupun ianya murah, memang terbaik. Pertama sekali, grip dia memang padu untuk tayar dalam kategori bajet. Dekat jalan kering, kereta rasa lebih stabil dan tak banyak bunyi. Sesuai sangat kalau selalu drive jauh ataupun ulang-alik kerja hari-hari. Dekat jalan basah pula, performance dia boleh tahan. Memang mantap. Ada rasa meluncur ataupun aquaplaning yang menakutkan. Brake pun rasa lebih yakin, tak perlu tekan terlalu kuat. Tayarnya memang mencekam lah semasa basah. Dari segi keselesaan memang terasa lembut. Bila tak lalu jalan, tak rata. Mungkin sebab corak bunga dia fokus pada komfort dan juga bunyi yang rendah. Mungkin sebab dia punya corak lah. Yang paling best, harga dia memang berbaloi untuk kualiti yang kita dapat. Kalau nak tayar yang selamat, senyap dan tak makan bajet sangat, tayar murah ni memang pilihan terbaik. Saya gunakan tayar jenis 13 sebab saya pakai lem mesti syurah. Saya sendiri pun rasa puas hati dan tak rasa rugi langsung. Untuk pemandu harian tayar ni memanglah cukup untuk semua keadaan jalan di Malaysia. Saya jalan ulang-alik ke Rock, ke Ceroh, ke jalan kampung memang okey lah, tak ada masalah. Dapatkan pelbagai tayar murah kereta dari sini ataupun link kat deskripsi di bawah. Okey, sekian video kali ini. Sila like, share dan juga langgan saluran Viral News Malaysia untuk dapatkan video-video yang berinformasi dan juga bermanfaat mengenai gadget-gadget Shopee dan juga isu semasa. Okey guys, jumpa lagi di video akan datang.